Halo bos, selamat petang. Saya Awang Pang. Hari ini kita kedai pun ada masuk yang kereta ni. Tahun 2019. Mazda CX-5 ya. Ini 2.0 punya Petro. Harga cuma jual 69.800. Kereta ni boleh masuk loan lagi ya. Tahun 2019. Boleh ikat 9 tahun lagi ikat bank. Bulanan tadi saya agak-agak kira 900 lebih. Lepas tu kereta ni sekarang sudah murah lah, sudah murah. Lepas tu pun jimat minyak lah. Mazda ni kereta. Dulu punya Mazda kita tak berani cakap lah. Sekarang punya Mazda sudah kira ada standard. Ada standard. Lepas tu bawa rasa macam Continental car. Macam Continental car. Ini tahun 2019. Harga jual 69.800. Harga cash. Kalau loan boleh. Lampu tak ada buka. Loan pun boleh. Full loan bulanan 900 lebih ya. 900 lebih. Tahun 2023. 47 minggu. Dalam macam ni. Okey, dia dalam warna hitam. Seat dia bukan leather ya, dia fiber. Okey, electronic seat dia ada. TCS. Okey, iStock semua ada. Pedal shift dah ada bagi you Pedal shift dah ada bagi you. Kereta ni 103 original mileage. Service book ada kat sana. Service book memang ada. Tadi saya sudah cek lah. Dalam masuk gear nok sini tempat tak ada cala ke, cak sudah jatuh ke, sudah cabut ke, tak ada. Okey, dalam semua okey. Belakang macam ni. Tahun 2019 Sky Technology 2.0 GT spec. Saya bagi tunjuk service book lah. Ya, service book kat sini. Semua ada punya. Last kali servis ini tahun 2025, 98. Dia mileage sekarang 103 mah. Harga jual 69.800. Cat kita sudah touch up lah, sudah touch up. Kalau full loan bulanan 900 lebih aja. 920 atau 30 macam tu lah. Kalau interest dapat 3 poin lebih lah. Kalau bos-bos dengan kawan-kawan sebab tengah cari satu Mazda SUV, tengok macam cantik. Lepas tu power, jimat minyak. Kita sini ada sebiji. Kalau ada apa murah-murah kereta, saya akan video lagi. Thank you bos, thank you.